bekalan, maksud bekalan 62 di bawah butiran 040000 immigration. Sebelum ini telah dibangkitkan ya masalah khusus di peringkat Kementerian Sumber Manusia. Kita ada lebih kurang 6.7 juta warga pekerja asing dalam ataupun daripada 13.5 juta pekerja, golongan warga pekerja di Malaysia. Makanya ya kebanjiran ini sama ada yang sah dan tidak sah itu menjadi kebimbangan buat semua. Saya rujuk ya kepada satu projek yang jarang disebut tapi telah dimeterai selama 12 tahun sejak 2011 di mana diwujudkan satu sistem penguatkuasaan dan pendaftaran warga asing nurse. Bagi mereka yang melalui immigration memang tidak will not miss it dengan izin, yang bertujuan memantau kemasukan setiap warga asing di semua 96 pintu masuk utama negara. Dan saya dapati daripada dokumen bahawa melalui pintu-pintu ini, pihak berkuasa mampu menangani pelbagai isu membabitkan warga asing kerana sistem ini memantau pemalsuan dokumen, tinggal lebih masa, salah guna visa serta pemerdagangan manusia. Ya. Secara dasarnya, sistem nurse dikelola oleh Akrab Makmur Sdn Bhd. Atau pengerusi, Kerajaan Malaysia tantangani konsesi bersama nurse selama 12 tahun. Tanggungjawab untuk mengurus pendaftaran warga asing. Dan pembayaran charge yang dilakukan menerusi subsidi daripada Kerajaan Malaysia sebanyak RM50 Malaysia bagi setiap pas lawatan kerja sementara. Ya, walaupun nilainya kurang RM2. Jadi sehingga tahun 2012, jumlah visa yang diluluskan melebihi 2 juta pas, kira-kira 100 juta ringgit ya, telah dikeluarkan bagi menyokong sistem ini. Nah, persoalan yang saya nak bawakan di sini, sudahlah diberikan menerusi award ataupun penganugerahan tender terus. Tetapi, kenapakah perjanjian konsesi ini diberikan selama 12 tahun dan apakah agensi menyelia mempunyai pelan sokongan jika tidak memenuhi KPI yang digariskan? Saya bangkitkan kerana isu pendatang tanpa izin ini bukan isu baru. Sebelumnya di bawah mantan Menteri Dalam Negeri, kita ada program 6P. Saya pasti pengurusi ingat ya. Program penyelesaian menyeluruh pendatang asing tanpa izin. Operasi yang melibatkan 2.8 juta pegawai daripada Jabatan Immigration, PDRM, ATM, Angkatan Tentera Malaysia, Ikatan Relawan Rakyat, RELA dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia termasuk pihak berkuasa tempatan. Jadi saya nak tahu keberkesanan kerana bila sebuah projek sebegini di mana kad sementara itu pun ya syarikat itu akan membuat duit. Daripada RM2 Malaysia, charge-nya sebanyak RM50 Malaysia to the company. Jadi saya tak tahu kenapa rasional, ya, tapi isunya adalah keberkesanan. Kerana saya mau tahu adakah ya bila bercakap tentang bagaimana memantau pemerdagangan manusia bila masalah ni bawakan oleh tuaran tadi, yang berhormat tuaran, dari segi Sabah ya, dari segi pemegang ataupun mereka yang diterima di bawah status IMM 13, adakah juga berada di bawah database yang dipegang oleh sistem nurse ini? Ini bukan soal setahun 2 tahun. Kita bercakap tentang 12 tahun konsesi yang diberikan. Jadi saya mahu jawapan yang jelas daripada Yang Berhormat Menteri. Kerana kami ya memang tahu program 6P pun belanjanya amat besar. Saya tak sempat untuk meneliti sebelumnya. Dikira selepas 6P berapa? 100 juta ya. Jadi itu kira celahan lah yang berhormat Tok Pengerusi. Dia sound convincing tak tahu betul kata. Tak, saya bab ni dia kalau bab Kementerian Sumber Manusia dia arif Tok Pengerusi. Tapi isunya bila ditandangani ikut tanda terus, tapi pelaksanaan di bawah itu tidak membantu rakyat. Ya? Kita bercakap tentang isu keselamatan dalam negeri. Datuk Pengerusi tadi pun begitu prihatin bercakap tentang kawasan Inanam. Saya hanya mahu tahu atas dasar pilihan apa dibuat ya, syarikat ini dan senarai keberkesanannya. Pada saya, kalau kita membayar sehingga RM50 satu kad dan kita menunggu ya lagi 2.5 juta warga kerja Bangladesh diluluskan juga oleh Kementerian Dalam Negeri, maka kita harus tahu dan yakin bahawa inilah keputusan sebaiknya dibuat bagi konteks negara Malaysia.
Jadi saya ulangi, kalau dulu baru bercakap tentang 4 juta pekerja asing. Sekarang 6.7 juta. Itu yang dikesan oleh kementerian. Kita tak tahu lagi betapa ramai dan kalau kita tak dapat pantau, saya tidak tahu kenapa, rasional apa yang diberi dalam kita mempersetujui projek dan konsesi 12 tahun dengan syarikat Akrab Makmur Sendian Berhad ni. Terima kasih Tuan Merusi. Kita bagilah naib pengurusi BNBBC ya. Kena batangan. Terima kasih pengurusi. Sikit ya. Ni